What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Skoverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan berborak berkenaan dengan One Piece. Dan kali ini kita nak sembang berkenaan dengan 3 pirate crew yang mungkin mampu untuk mengatasi The Rocks Pirate. Ada satu nama kru Lanun yang sampai sekarang masih dianggap legenda paling gila pernah wujud, iaitu kru Rocks di Zepek. Kru ni bukan sekadar kuat, tapi line up dia memang tak masuk akal. Bayangkan, dalam satu kapal ada Whitebeard, ada Big Mom, Kaido dan ramai lagi monster. Masa tu, walaupun Goldie Roger dah berlayar, era tetap dikenali sebagai era Rocks sebab dominasi dia memang gila. Tapi kru Rocks ini jatuh masa insiden God Valley 38 tahun lepas. Lepas tu, dunia Lanun berubah. Sekarang, dalam era semasa One Piece, ada beberapa kru yang bukan sekadar boleh lawan level Rocks, tapi berpotensi untuk potong terus legasi dia. So, jom kita sembang santai 3 kru yang mungkin boleh surpass Rock di Zebek punya kru. Cerita One Piece tak pernah pudar. Setiap episod penuh makna, pengajaran hebat buat semua. Skoverto sang legenda, bawa cerita penuh warna. Dari Luffy hingga Zoro, setiap kisah penuh inspirasi. Alright, pertama sekali memang tak payah lagi kita kena sebut Straw Hat Pirates punya kru. Kru ini dipimpin oleh Monkey D. Luffy, bakal Raja Lanun. Dari segi naratif, memang logik Luffy kena jadi lebih kuat daripada Rocks. Rocks tewas di God Valley, tapi Luffy dijangka akan lawan musuh paling besar dunia, termasuk Imu. Kalau Luffy nak kalahkan entiti yang berada di atas world government, secara automatik level dia kena lebih, kena mengatasi Rocks. Bukan Luffy sahaja, dalam kru dia ada Roronoa, Zoro dan Sanji yang dari sekarang pun dah berada di level Commander Yonko. Versi God Valley, Whitebeard dan Big Mom masa dalam kru Rocks belum prime. Jadi secara logik Zoro dan Sanji endgame boleh surpass versi itu. Tambah pula Jinbei yang dah memang monster dalam laut dan ahli lain yang masing-masing akan capai peak diorang sendiri-sendiri. Yang paling penting, kru topi jerami akan buat sesuatu yang kru Rocks tak pernah buat. Complete circumnavigation of the world macam kru Roger. Rocks kuat tapi dia tak capai Laugh Tale, tak bongkar rahsia dunia. Straw Hats akan capai semua benda tu. Dari segi legasi, impact dan kekuatan individu, memang mereka akan tinggalkan kru Rocks jauh ke belakang. Dan kalau betul ada ahli baru macam Loki join, gap tu akan jadi lagi besar. Kru kedua yang boleh lawan level ni adalah Akagami no Pirates, Red Hair Pirates. Kru ini dipimpin oleh Shanks, antara karakter paling misteri tapi paling ditakuti. Yang membezakan kru Shanks dengan kru lain adalah keseimbangan. Oda sendiri pernah hint yang kru Shanks tak ada weak link. Semua komander dia high bounty, high haki, high impact, power level lebih kurang sama. Kalau kita banding dengan kru Rocks, mereka kuat tapi tak seimbang. Ada yang monster tapi ada juga ahli yang tak setara. Kru Shanks pula semua nampak solid. Haki diorang pun dikatakan antara paling tinggi dalam dunia. Shanks sendiri mempunyai haus syukur haki sampai boleh tekan Admiral dari jauh. Dari segi individual power, Shanks sekarang mungkin dah lebih kuat daripada Rocks, sekurang-kurangnya dalam konteks portrayal semasa. Ada juga naratif yang Shanks pernah kalahkan Loki beberapa tahun lepas, dan Loki pula pernah tewaskan Harold yang dikatakan setara dengan Rocks. Kalau scaling ni tepat, maknanya Shanks berada di atas level Rocks sekarang ni. Bila Captain dah melebihi Rocks dan kru dia pula seimbang tanpa kelemahan, memang ada hujah kuat yang Red Hair Pirates boleh surpass kru Rocks dari segi kualiti keseluruhan. Alright, kita nak cerita pasal kru ketiga yang paling obvious adalah Blackbeard Pirates yang dipimpin oleh Marshall D. Teach. Teach ni special sebab dia secara literal mewarisi Will of Zebek ataupun Will of Rocks. Dari awal lagi, Oda portray dia sebagai bayangan gelap kepada Luffy. Kalau Luffy adalah Roger generasi baru, Teach pula adalah Rocks generasi baru. Teach bukan sahaja kuat sebab 2 Devil Fruit, Yami Yami no Mi dan juga Gura Gura no Mi, tapi dia juga tengah kumpul kru yang penuh dengan monster. Setiap ahli Titanic Captain ada Devil Fruit rare dan kemampuan yang pelik. Mereka bukan sekadar kuat tapi berbahaya dari segi strategi, tipu helah dan opportunist. Yang paling scary, Teach
tengah target ancient weapons. Kalau dia betul-betul dapat 2 atau lebih senjata purba, dia bukan sekadar surpass Rox, dia mungkin jadi ancaman terbesar dalam sejarah dunia. Rox dulu tak sempat capai tahap tu sebab dia fall, dia jatuh terlalu awal. Teach pula bergerak secara perlahan tapi pasti membina empire, ambil teritori, kumpul power. Bezanya dengan kru Rox, kru Teach lebih tersusun dari segi visi. Rox lebih kepada chaos, semua monster dalam satu kapal tanpa kesatuan sebenar. Kru Blackbeard walaupun penuh penjenayah, mereka ada struktur dan loyalty kepada Teach sebagai pusat. Itu menjadikan mereka lebih stabil dan lebih berpotensi untuk capai dominasi global. Kalau kita tengok dari sudut naratif, memang masuk akal 3 kru ini jadi yang akan melebihi Rox. Straw Hats mewakili impian, kebebasan dan penemuan kebenaran dunia. Red Hair Pirates mewakili keseimbangan kuasa dan haki tertinggi. Blackbeard Pirates pula mewakili darkness, kegelapan, kehendak Devi dan ancaman terbesar kepada dunia. Rox Pirate dulu hebat sebab line up dia, tapi mereka tak sempat capai potensi penuh, full potential. Mereka jatuh sebelum zaman Great Pirate Era bermula. Sekarang dunia One Piece berada di penghujung cerita dan kru-kru baru ni berada di peak masing-masing. Kuasa mereka bukan sekadar fizikal tapi juga dari segi pengaruh, pengetahuan dan peranan dalam sejarah dunia. Akhirnya, bila final saga tamat nanti, kemungkinan besar nama Rox akan tetap dikenang sebagai legenda yang membuka jalan. Tapi dari segi pencapaian, impak kepada dunia dan kekuatan keseluruhan kru, 3 kru-kru ini, Straw Hat Pirates, Red Hair Pirates dan Blackbeard Pirates akan menjadi simbol era baru yang jauh lebih besar daripada era Rox di Zebek. Pendek kata, Rox adalah legenda yang menakutkan pada zaman dia. Tapi dunia One Piece sentiasa bergerak ke hadapan. Generasi baru bukan sekadar mewarisi kekuatan lama, mereka akan surpass, pecahkan limit dan cipta sejarah yang lagi gila. Dan bila semuanya selesai, orang akan tengok ke belakang dan kata, Rox memang kuat, tapi generasi ini lebih dahsyat. So guys, what do you think berkenaan dengan 3 pirates ni yang aku telah kongsikan? Mungkin korang ada pendapat korang yang lain, ataupun mungkin korang tertanya macam mana pula dengan yang geng-geng si gila tu kan, CG, Cross Guild kan. Aku tak masukkan Cross Guild sebab kita tengok pirates tu dia macam tak seimbang. Nah, dari segi kekuatan komandernya, dari segi kekuatan konco-konco dia pun kan, kita boleh nampak dia punya captain sahaja, which is Dracula Mihawk dan juga si Sir Crocodile. Lepas tu bagi ni kita tak tahu lagi lah nak menanggapi dia macam mana kan. Adakah dia ni memang betul jokes karakter ataupun Oda nak buat dia macam Obito dalam Naruto tu kan, tiba-tiba dia ni lah yang menjadi pencetus kepada peperangan, ataupun Oda nak buat dia ni macam kita kenal Mr. Satan ataupun kita kenal King kan, yang memang King dalam One Punch Man dia tahu memang tak kuat langsung. Tapi tak tahulah, cumanya sebabkan misteri tu aku tak masukkan sekali lah Cross Guild dekat dalam ni. Plus dia boleh tengok lah ahli-ahli dia macam mana. Dia ada Mr. Tree kan, lepas tu dia ada Richie, dia ada yang Sarkis tu kan yang pada macam nak cakap tak membantu langsung lah kalau nak pergi ke final saga nanti kan. Kalau kita nak bezakan dengan kru Luffy, nak bezakan dengan kru Shanks, kita nak bezakan dengan kru Blackbeard kan, memang jauh ketinggalan lah kelu pada kru Cross Guild ni. So disebabkan itu, walaupun dorang ni dalam boleh dikatakan sekarang ni diiktiraf sebagai kru Yonko, tetapi diorang memang jauh ketinggalan lah berbanding dengan 3 kru Yonko yang ada sekarang ni. So mungkin korang ada pendapat yang beza, sila tinggalkan di ruangan komen dekat bawah. So I guess that's all lah untuk perkongsian kita pada kali ni. See you guys in the next content. Until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kimi Stoverto, kami bangga kisah hebat buat semua. Teruskan langkah, tiada henti, kami setia mengikuti.